rasa lempeng daripada Kak Ika punya bendo Dia macam ni korang. Dalam ni dia ada bagi 5 1, 2, 3, 4, 5 okay? Kak Ika ni dia masuk dekat Kirana bendo Kirana akan ini masuk kat bendo Kirana. Okay, dia lempeng ni kedai makan lah Kurang. So saya sebagai orang Johor memang kita orang yang favourite punya lempeng tau. Okay, lempeng ni kalau cicah dengan dia punya sambal ikan bilis. Kau tengok tu memang pekat melikat sambal dia. Okay, ni lempeng dia. Biasa kalau orang Johor makan lempeng dia macam lempeng yang lebar, yang macam lebar macam pengar kan, tapi kita tak. Kita Johor punya lempeng dia punya macam ni lah. Tapi yang macam Kak Ita buat ni dia macam balu-balu gitu je. Okay, so cara kita orang makan lempeng, korang cicah je dengan sambal ni. Bismillah. Memang sedap. Okay, dia punya rasa lempeng dia dengan rasa sambal ikan bilis dia memang sedap. Dia rasa macam mana-mana pedas macam tu. Okay, kakak Johor ni memang favourite lah, memang sedap. Kedai pun orang panggil pengang kan, tapi kita orang kat sini tak ada yang nyok ke apa no. Dia macam lempeng macam tu lah, berpopong tu. Memang sedap. Rasa dia kalau makan, ya Allah, nikmat dia. Okay, harga berapa? Harga RM3.5. RM3.5 saja satu set ni bagi, okay? 5 biji, 5 ketul dengan tambah ikan bilis dia banyak. Sambal dia memang sedap. Okay? Korang wajib cuba dekat kita punya dapur motor mai, okay? Korang kena mai kat sini sebab dia everyday kita masuk bendo lah. Betul. Ya Allah, sedapnya. Memang sedap ni. Saya setiap hari memang wajib makan lempeng daripada Kak Ita, memang wajib. Sebab nak ubat terindu daripada makan Johor kan. Memang sedap. Memang sedap ni. Kalau nak add on ikan bilis kan boleh je. Tapi kita tak buat lah satu hat. Oh, memang nikmat makan lempeng dengan sambal ikan bilis memang sedap gila. Okay, Masya Allah, Tabarakallah. Dekat Pepanda ada, kat Shopee pun ada, kita ada boy juga. Okay, kalau wajib mai kat dapur motor dekat komplek kantor. Okay.